Okey, hari ni kita ada bawa masuk satu Toyota Vios tahun 2019 E-Spec. Okey, kita pusing dulu tengok kereta ni. Satu rim dah upgrade . Ini bukan rim E-Spec, ni rim G-Spec. Kereta ada full skirting lah. Cat cantik, kereta baru saja lepas buat coating. Okey, dia punya emblem semua dah tukar color gold, ada reverse camera. Nombor plate pun cantik, 8484. Okey, kita tengok dulu kereta secara luaran lah. Okey, tayar baru ya, untuk makluman tayar baru ganti. Okey, tayar baru lepas coating. Tinted pun sebenarnya owner baru je buat. Tapi untuk owner baru nanti tinted kena buka lah. Ya. Kita tengok dulu keadaan persekitaran dia dan kita pergi tengok bahagian dalam pula lah. Okay, ni bahagian dalam dia. Owner dah buat full cleaning . Maksudnya owner dah, dalam pun dia dah clean. Dia dah buat macam cleaning service lah kat dalam. So semua dah berkilat-kilat dah. Lepas tu owner baru je beli pasang juga apa tu, mat ataupun kapet lah. Brand lebih kurang brand Trepo. Mat original pun ada. So dia fabric. So tengok betapa bersihnya kereta ni kat dalam. Atas bumbung pun cantik. Okay. Toyota Vios Jerung . Sekali lagi Toyota Vios Jerung. So ini door panel dia. Dia kereta ni keyless lah. Ini door panel. Okay, ni bahagian dalam untuk di depan. Dan dia pakai push start kat sini. Ni ada lagi function-function dia. Mileage baru 84,000. Kereta cantik. Dia ada 360 juga. Lepas tu semua digital . Aircon digital. Okay, saya boleh cakap kereta ni memang cantik lah. Lagi satu ada yang ni . Ini adalah dashcam. Dashcam ni buka hari tu sebab owner pasang tinted lah. Jadi nanti dia akan pasang balik dashcam ni . So boleh tengok betapa cantik dan kemasnya kereta ni. Ni control unit dia untuk power window. Lepas tu dia punya apa tu, cermin ni lah, cermin sisi. Semua berfungsi lagi . Okay. Jadi saya nak bagi tahu kereta ni owner nak lepas murah-murah je. Owner buka harga 35,800. Nego, highly nego . Highly nego. Maksudnya macam mana pun owner nak jual juga kereta ni. Cuma kereta ni pernah accident lah. Pernah accident di bahagian hadapan, yang mana lampu ni dah tukar. Ni sebenarnya lampu facelift tau. Okay, ni lampu facelift, bumper facelift. Maknanya dulu accident kena bahagian depan lah. Okay, lampu dah tukar, bumper dah tukar. Bahagian depan, accident bahagian depan saja. Tak ada kena chassis. So kita tengok bahagian enjin dia macam mana. So ni enjin dia. So buyer boleh dengar bunyi enjin tu senyap, tak ada masalah. Kereta pun dah servis, dah tukar minyak gearbox. Owner dah buat full servis kereta ni. So boleh tengok lah dekat sini. Ni bahagian depan yang dah ditukar lah, ya. Tapi tak ada kena chassis lah, tak ada kena enjin jugalah. Okey, kepada bakal pembeli yang nak beli kereta ni, boleh contact saya lah. Saya buat video ni tujuannya supaya detail lah. Detail selain daripada gambar, kita bagi video jugalah. So satu lagi nak tambah, dia ada 360 darjah kamera . Dia ada 360 kamera. Okay, yang ni pun owner dah tambah. Yang chrome ni, dia kalau yang E dia tak ada chrome lah. Tapi owner dah tambah chrome dekat sini. Oh, bonnet tak tengok lagi . Okay, kita tengok bonnet . Okay, ni bonnet dia. Kat bonnet memang kita tak ada jumpa apa-apa kesan accident lah. Memang semua cantik. So semua kemas kat sini. Yang kita pasti bahagian depan tadi saja. Tapi jangan risau, dia bukan total loss punya accident lah. Dia accident minor saja bahagian depan tu. So belakang memang tak ada, memang cantik. Kita spare dia. Dia punya tools dekat bawah seat
tempat duduk pemandu tempat duduk penumpang hadapan itu, dia punya tools lah. Ni semua original lagi. Okey, jadi inilah kereta dia. Kepada siapa yang berminat boleh hubungi saya lah. Untuk lebih detail lagi boleh datang tengok kereta dan kita nego sampai jadi kereta ni. Sekali lagi, kereta Toyota Vios tahun 2019, mileage cuma 84,000. Ini model Toyota Vios E-Spec Jerung. Jadi itu saja. Sekian.